Media sosial, jangan kongsi 3 perkara. Ingat saya cakap, ingat ni betul-betul. 3 perkara jangan kongsi dalam media sosial. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Jangan share kebahagiaan, sebab bukan semua orang bahagia melihat kebahagiaan kita. Sebab kita tak tahu, ada di kalangan kita ni kekasih Allah, maksudnya apa yang dia cakap makbul, apa dia doa dalam hati pun makbul. Itu yang bahayanya. Yang kedua, jangan kongsi harta benda yang kita ada. Tunjuk rumah, tunjuk kereta, tunjuk motosikal. Yang ketiga, jangan kongsi keluarga kita. Jangan. Ada tajuk penyakit ain, dalam 10 minit saya huraikan macam mana berlaku kat luar negara. Daripada rambut dia cantik, orang dengki doa bernanah-nanah kepala dia. Orang tu macam mana, suara dia sedap. Suara sedap boleh hilang tiba-tiba. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab ada orang tak suka. Tu saya pesan, tolong jaga benda ni.